Pelakon dan pempengaruh Noreen Iman berkongsi pandangan jujur tentang bagaimana perubahan bentuk badan boleh memberi kesan besar terhadap keyakinan diri seseorang. Semuanya bermula apabila seorang pengguna Threads meminta orang ramai memberi kata-kata pedas sebagai motivasi untuk dirinya mula menjaga pemakanan dan menurunkan berat badan. Perkongsian tersebut kemudian menarik perhatian Noreen Iman yang tampil berkongsi pengalaman dan pandangannya sendiri tentang kehidupan sebagai individu berbadan besar. Menurut Noreen, menjadi gemuk bukan sekadar tentang rupa luaran semata-mata, tetapi turut memberi kesan terhadap emosi dan cara seseorang melihat dirinya sendiri. Katanya, ada masa sampai rasa susah untuk menyayangi diri sendiri kerana terlalu sibuk mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Malah dia juga berpendapat ramai orang yang berbadan besar sebenarnya memiliki hati yang terlalu lembut dan sering mendahulukan kebahagiaan orang lain. Dalam masa sama, Noreen menitipkan pesanan supaya orang ramai mula menjaga kesihatan dari sekarang sebelum keadaan tubuh mula memberi kesan kepada kehidupan ketika usia semakin meningkat. Baginya, bila tubuh sihat, seseorang akan lebih mudah menghargai diri sendiri tanpa terlalu bergantung kepada orang lain untuk rasa bahagia. Perkongsian tersebut turut mengundang pelbagai reaksi netizen yang menganggap kata-kata Noreen sangat dekat dengan realiti ramai orang di luar sana. Kadang-kadang, orang yang paling banyak memberi kasih sayang kepada orang lain sebenarnya sedang penat mencari cara untuk menyayangi diri sendiri. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi